Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina astafa wa ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bersama kita membicarakan surah yang ke-46 di dalam Al-Quran, iaitu surah Al-Ahqaf, mengandungi 35 ayat. Surah ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah. Al-Ahqaf bererti bukit-bukit pasir. Penamaan surah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang ke-21. Secara umumnya surah ini menceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang nabi yang telah diutuskan, dan berita tentang pengutusan Nabi Muhammad ini telah pun disebutkan di dalam kitab-kitab samawi yang sebelum, iaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Dan juga Nabi Muhammad bukanlah satu-satunya rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sebelum daripada baginda telah ramai para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi peringatan kepada manusia tentang adanya hari kebangkitan dan adanya apa yang dipanggil sebagai azab api neraka. Di dalam surah ini juga menceritakan tentang hari kiamat dan kedahsyatan hari kiamat, dan juga keadaan orang-orang yang menyembah berhala pada zaman dahulu. Cerita ini diberikan kepada Nabi Muhammad, khusus yang dikhitabkan itu adalah orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy pada zaman Nabi Muhammad itu kebanyakannya adalah beragama pagan ataupun beragama menyembah berhala. Sebahagian daripada mereka itu mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, beragama dengan agama Nabi Ibrahim, tetapi telah menyeleweng. Dan juga Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah ini sifat-sifat ahli syurga, dan apakah amalan-amalan yang menjadikan mereka itu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga secara khusus dalam surah ini Allah Ta'ala menyebutkan tentang kisah Nabi Hud dan kaumnya, iaitu kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan wadhkur akha adin, dan ingatlah cerita tentang saudara kamu, wahai orang-orang Quraisy, iaitu kaum Ad. Ketika mana Allah Ta'ala memberi amaran ketika mana Nabi Hud memberi amaran kepada kaumnya yang tinggal di lembah Ahqaf. Sesungguhnya telah datang kepada kamu azab-azab ataupun peringatan, seperti mana telah datang kepada kaum sebelum daripada kamu, peringatan tentang adanya Allah Subhanahu Wa Taala dan larangan daripada menyembah patung-patung berhala. Lalu katanya Nabi Hud, alla ta'budu illallah, janganlah kamu sembah melainkan Allah sahaja. Inni akhafu alaikum azab yaumin azim, aku takut kepada kamu akan azab pada hari yang sangat-sangat dahsyat, iaitu hari akhirat. Maka apa kata orang-orang kaum Ad? Mereka mengatakan, qalu ajitana lita'fikana an alihatina. Apakah engkau datang untuk memesongkan kami daripada menyembah patung-patung kami ini? Bawalah azab yang engkau janjikan kalau betul engkau ni orang-orang yang benar. Maka kata Nabi Hud, qala innamal ilmu indallah. Bilakah akan berlakunya hari kiamat itu? Ilmunya itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak tahu bilakah akan berlaku hari kiamat, tetapi tugas aku ini hanyalah untuk menyampaikan berita kepada kamu dan membawa arahan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tetapi aku lihat kamu ini adalah satu kaum yang jahil, satu kaum yang tidak ingin menerima peringatan. Kemudian tidak lama setelah itu, apabila datang kepada mereka awan, maka kata orang-orang musyrikin, kata orang-orang kufar ini, falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatuhum qalu hadza 'aridun mumtiruna. Bila mana mereka melihat awan yang datang ke lembah mereka, mereka mengatakan inilah awan yang akan membawa hujan kepada kita, kerana mereka tinggal di Yaman, dan Yaman itu terkenal dengan lembah yang tandus yang sangat kekurangan hujan. Lalu apabila Nabi Hud mendengar perkataan mereka, baginda mengatakan bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha azabun alim. Bahkan itu bukanlah awan yang akan membawa hujan rahmat kepada kamu, tetapi itulah hujan yang akan membawa azab kepada kamu yang kamu minta untuk disegerakan dulu, iaitu angin yang membawa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan semua apa-apa yang ada di situ dengan izin Tuhannya,
dengan izin Allah, fa asbahu la yura illa masakinuhum. La yura illa masakinuhum. Maka tinggallah tempat mereka itu jadi punah ranah, hancur lebur, dan tidak ada yang kelihatan melainkan tempat-tempat tinggal mereka itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami telah binasakan negeri sekeliling negeri kamu ini. Khitab Allah ini kepada kaum Quraisy. Lihatlah negeri di sekeliling kamu yang telah kami hancurkan pada zaman dahulu. Ini adalah satu peringatan kepada kamu untuk tidak mengendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu tidak mengendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wasarrafnal ayat la'allahum yarji'un, dan kami telah menerangkan tanda-tanda ini kepada kamu dengan pelbagai cara supaya kamu kembali bertaubat. Kalau betul mereka itu menyembah patung-patung berhala dan patung berhala itu dapat memberi manfaat kepada mereka, kenapakah pada ketika itu, pada saat yang getir ketika itu, patung-patung itu tidak memberi manfaat kepada mereka? Bahkan mereka itu semuanya hilang, tidak ada apa, lenyap. Bal dhallu anhum wa dhalika ifkuhum. Mereka itu semua berpaling daripada mereka, dan itulah azab, itulah penyelewengan yang nyata kerana kepercayaan yang mereka ada-adakan. Mereka sendiri yang mengada-adakan, menganggap bahawasanya berhala itu dapat memberi manfaat kepada mereka dan memberi mudarat kepada mereka. Ini semua adalah satu idea yang mereka sendiri terbitkan, mereka sendiri timbulkan. Kemudian Allah Ta'ala menghalakan satu rombongan. Ini pula cerita tentang jin. Allah Ta'ala menceritakan bahawa segerombolan jin datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendengar Al-Quran. Maka ketika mana mereka semuanya datang, maka sebahagian mereka mengatakan kepada kawan-kawan yang lain, kawan-kawan jin yang lain, diamlah kamu. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Diamlah kamu dengan diam yang betul-betul diam, jangan ada satu suara pun. Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirun. Apabila mereka selesai mendengar bacaan itu, kembalilah mereka kepada kaumnya itu untuk menyampaikan ajaran Al-Quran dengan memberi peringatan dan memberi amaran kepada orang-orang yang lain, kepada jin-jin yang lain. Lalu mereka mengatakan, ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah Nabi Musa, yang menegaskan kebenaran kitab-kitab yang telah lalu, lagi membawa kepada tauhid dan jalan yang lurus, iaitu agama Islam. Ya qaumana, katanya jin, wahai kaum kami, sahutlah, ajibu da'i Allah, sahutlah seruan Allah Subhanahu wa taala ini dan berimanlah kepada Nabi Muhammad. Yaghfir lakum min dhunubikum, Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan akan memberi kepada kamu pahala dan menyelamatkan kamu daripada azab yang pedih. Wa man la yujib da'i Allah, barang siapa yang tidak menyahut seruan Allah Taala ini, falaysa bimu'jizin fil ardi, maka dia tidak akan dapat lari daripada azab Allah Subhanahu wa taala walau ke mana sahaja mereka pergi. Walaysa lahu min dunihi awliya, dan mereka yang lari itu tidak akan mendapat satu pertolongan pun, tidak ada siapa pun yang boleh menolong mereka. Ulaika fi dhalalim mubin, bahkan mereka itu berada pada kesesatan yang nyata. Tidak ada siapa yang dapat menyelamatkan mereka itu. Tidakkah mereka tidak berfikir bahawasanya Allah Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah Ta'ala tidak merasa penat ataupun tidak ada apa pun yang dapat memenatkan Allah Subhanahu wa taala itu. Apatah lagi kamu ini yang ingin lari, itu semua sangat senang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan azabnya itu. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala juga boleh menghidupkan yang mati. Daripada tidak ada kepada ada, Allah Taala boleh buat. Ini pula apa benda yang sudah mati ingin dikembalikan menjadi hidup kembali, maka itu adalah sangat senang bagi Allah Subhanahu wa taala. Innahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, dan ingatlah hari akhirat nanti ketika mana neraka itu dibentangkan di hadapan orang-orang kafir, maka dikatakan kepada mereka, apakah azab ini benar? Maka kata mereka, ya benar, wallahi rabbina. Qalu bala wa rabbina, bahkan demi Tuhan kami ini adalah benar. Maka katanya mereka para malaikat itu,
fadhuqul azab bima kuntum takfurun. Maka hari ini rasalah azab seksa yang telah dijanjikan kepada kamu dengan sebab kamu kufur di dunia dahulu. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah satu peringatan kepada kita untuk senantiasa kita bermuhasabah diri, dan kita kena bersyukur juga di atas nikmat Islam dan nikmat iman yang telah Allah Taala kurniakan kepada kita, yang mana tidak menjadi satu kewajipan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan kita, menghidupkan kita dalam keadaan kita Islam. Maka disebabkan kita sudah Islam, maka kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita dilahirkan daripada keluarga yang bukan Islam, apakah ada jaminan yang kita akan masuk Islam? Belum tentu. Tetapi alhamdulillah Allah Taala membangkitkan kita dalam keluarga Islam, maka menjadi Islam kita ini secara tabiat, maka seharusnya kita menghargai nikmat yang Allah Taala beri ini, dan kita kena syukuri, dan kita kena berusaha untuk menjadi mukmin yang sebaiknya. Mudah-mudahan kita terselamat daripada azab api neraka, terselamat daripada godaan syaitan, godaan iblis, dan mudah-mudahan Allah Taala memberikan kepada kita taufik untuk memohon keampunan di atas dosa-dosa, kesilapan, khilaf yang kita lakukan sebelum ini. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.